Gold bar atau dinar? Mana satu yang lebih untung? Tuan-puan masih keliru mau pilih yang mana? Pilih saja yang mana kita suka, tuan-puan. Keduanya mempunyai potensi keuntungan yang sama. Jika anda minat jenis petak, pilih gold bar. Jika minat bulat, maka pilihlah dinar. Di Public Gold, tuan-puan, ada sangat banyak pilihan item emas yang sangat sesuai untuk tujuan simpanan dan pelaburan kita. Kalau gold bar, ada sekecil 1 gram sehinggalah sebesar 12.5 kilo. Dinar pula, ada 1 dinar 4.25 gram, 5 dinar 21.25 gram dan paling besar 10 dinar 42.5 gram. Harga semasa tuan-puan boleh semak bila-bila masa dalam akaun Gap Public Gold kita. Ianya boleh disemak setiap 20 minit mengikut pasaran antarabangsa. Kadar spread pula untuk semua item emas ini hanya 6% hingga 9% sahaja. Jika anda bercadang mau alihkan sebahagian wang simpanan dalam bentuk emas fizikal, boleh hubungi saya atau boleh isi borang sign up di bawah untuk saya bantu tuan-puan bermula. Boleh follow?